Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita mulakan kelas dengan baca kitab Al-Fatihah. Di depan, okay. So, kita akan sambung yang lepas. Awak tulis boleh tak? Mungkin tak nampak yang sana tu. Tapi saya besarkan Mula-mula ialah equity. Equity sama dengan asset. Okey, lepas tu equity tak cukup duit, awak berhutang. And then bila dah sampai setahun, kita ada untung profit. And then profit itu kita boleh kelaskan sebagai equity tambah liability tambah revenue minus expenses. Lepas tu expenses ni awak kena pindahkan. Jadi aset tolak ni jadi campur sini. Tambah expenses sama dengan equity tambah liability plus revenue. Awak salin. Kalau yang tak nampak, duduk sini pun tak apa. Tak makan orang ni saya. Ini buat dalam buku formula boleh tak? Yang ni, yang last kali. Okay. Masuk dalam buku formula. Lepas ni saya akan selalu ni. Kalau tidak nanti saya akan tulis je. Sebab awak tak tulis dalam buku formula. Nanti awak lupa formula ni sebab dia berkaitan dengan debit dan kredit tu. Kalau awak malas sangat nak tulis, awak tulis Excel plus expenses
equity plus liability. Yang ni je yang akhir yang awak kena buat. Kalau tak nampak kan. Yang ni awak kena hafal ni lah. Itu awak cuti kan panjang. Al-Mahal ni. Yang ni je. Kalau orang ini memang tak nampak. Ini nampak. Boleh lagi? Boleh. Jadi ini debit. Boleh. Kiri yang jadi credit. So this is debit, and then this is credit. Kalau buku lain belum pernah jumpa lah, dia akan setakat ini je. Tapi dia buat ni, awak boleh faham kenapa dia debit ni. Dia yang berkaitan dengan increase Yang ini pun satu lagi formula boleh tak? Lagi satu. Yang ni saya buat dua-dua sebab dia penting. Kita ada asset. Buat cantik-cantik boleh tak? Cantik sikit. Pakai maris Asset. And then yang ni bertambah, berkurang. Debit, credit. Lepas tu expenses. Dia satu kumpulan aset It's the same group with asset. Expenses, increase is debit, decrease is credit. And then the opposite. Sebaliknya ialah equity. Terbalik. Oh, terbalik. Terbalik. Maksud ini kalau berkurang, kalau bertambah sini debit, sini berkurang tau. Terbalik daripada asset. Boleh Tapi debit and credit is still in the position left and right. So debit and credit is still left and credit is right. But the difference between asset and equity is the opposite of the asset. Equity is opposite of the asset. If the asset is increased is debit, then the equity is debit is decrease. Yang ini awak ikut saja boleh tak? Yang ini liability,
Dan yang biasanya ini adalah revenue. Sebab tu saya akan buat lagi. Okey, sini. Awak buatlah. Yang ni dalam formula boleh tak? Buku kecil lah. Alright. Awak dah buat yang untuk liability dengan revenue? Awak buat mana ni? Mana ni sama dengan apa? Untuk liability dengan revenue nak pandang sama equity eh? Ini bukan debit forward. Ni silap. Kadang-kadang tak fikiran sebenarnya. Awak buat. Dia sebab tu saya tak boleh mengatakan saya pun salah. Silap. Okey. Dah. Awak ingat kat belakang selamat. Depan selamat, belakang selamat ni. Kena buat depan ni. Dia ada orang mana? Dia ada orang sobat. Takut. Awak pakai orang tu, kita tak ada orang. Nampak tak? Ya, nampak. Saya ni depan ni nampak. Ini buat dalam buku formula boleh tak? Ni. Ya. Yang ni rupanya lah dia tak faham yang ni. Sebab tu saya slow sangat belajar ni. Kena slow lah. Dan awak boleh hafal lah ni. Awak hafal formula. Jadi awak buat satu ni.
awak dah boleh buat yang lain. Boleh? Awak buat yang ni je. Jangan awak sendiri terbalik. Ni pun terbalik. Okey. Ni terbalik tak apa, jangan otak awak terbalik. Jangan otak awak terbalik lah. Boleh apa? Dia mula tak nampak kan? Tak apa, saya tulis juga. Alright. Accounting transaction ataupun is urus niaga. Urus niaga perkaunan. Urus niaga transaction is urus niaga. Nama pun perkataan urus dan niaga yang berkaitan dengan RM. Ada yang boleh kita rekod, ada yang tak boleh. Ada transaction yang boleh rekod, ada yang tak perlu rekod. Contohnya awak yang pertama, accounting transaction are business economic events recorded by accountants. Business economic events. Business, ni awak highlight kan, awak tulis recorded by accountant. They are external or internal events that affect ni pun penting, financial position. Ni kena tulis. Okay, this is a very important sentence or words you need to write and memorize. Accounting transaction. Kalau macam semalam awak kibar bendera, itu accounting transaction tak? Kibar bendera tu, itu is not it's not the economic. Kibar bendera, lepas tu awak pergi jalan kaki ke sini, economic transaction tak? Bukan. Macam mana apa yang dikatakan business economic transaction ni, accounting transaction ni, ia berkaitan dengan adanya duit is related to money inflow or outflow, involved with your money, with the business money. Alright, for example, purchase computer. Okay, can you write the purchase computer? Purchase computer is purchase computer, membeli komputer lah. So when you purchase computer or awak beli komputer awak kena rekod. Kalau purchase komputer, yang ini dia record Yang kedua, discuss. Macam awak discuss, masa dah peringkat discuss product design with potential customer, is not recorded. Tak perlu record.
awak dalam proses discussion tak perlu record. Yang ketiga apa? Nampak tak? Parent. Nampak? Takkan nampak? Parent. Parent adalah apa kan? Nampak? Parent apa? Bayar apa? Parent ialah bayar sewa. Bayar sewa ni gunakan online. Jadi kena record. Yang gambar ni, yang kita tahu untuk slide ni, kita tahu sama ada direkodkan ataupun apa, tidak direkodkan. Whether the activity is recorded or not recorded. So for those is recorded, we have to apply this formula. Increase asset, liability, increase debit and credit. So very this is you dah mula lah dah mula transaction. Okay. Saya memang tak ada slide yang ni sebab apa? Awak jangan cakap saya malas kan sebab saya nak tengok flow dia. Flow je. Jadi kalau ada slide ini mungkin awak tertinggal, awak tak tulis sebahagian padahal dia penting Jadi saya akan inilah. Canggih saya punya buat boleh kecil besar lah awak tulis. Jangan malas transaction analisis, analisa urus niaga. Urus niaga tu macam mana awak nak tentukan boleh? Pandai. Contoh cash. Saya dah bertahun mengajar tau. Tak faham dia orang Lala saya sendiri tak faham. Okey? Tak faham sebab awak tak faham Cash dia apa cash? Saya tahu, awak memang tahu duit daripada kecil tahu. Dia dah kategori apa elemen dia? Ada 5 elemen kan? Dia bawa kategori apa? Kita ada asset, lagi apa? Equity, lagi apa? Liability, revenue, expenses. Saya selalu buat gini. So cash ni adalah apa cash? Asset. Macam mana boleh equity lah? Equity lah. Aduh, cash adalah, inilah salah awak Cash adalah asset. Awak cakap tanpa berfikir tu saya rasa lah. Main sebut je sebab tu kalau awak cakap kena berfikir. Orang marah ke? Contoh peli-peli kan. Itulah kau pemalas. Itu orang marah. Awak kena fikir bila cakap. Faham? Cash adalah apa? Asset. Siapa salah tadi? Ni denda mana? Sini. Yang equity. Terus ni. Awak buat asset yang tu boleh. Yang anak panah tu. Tu. Ini. Awak jangan ni. Yang anak panah tu. Anak panah asset tu. Awak tengok Komik. Yang ni kan? Asset tu. Tu. DR debit. DR.
pandai daripada saya sebab dia ada tambah yang tambah. Ada certain mana pen tadi mana? Ada. Buat yang ambil pula Tak. mana pen dia orang letak? Atas buku. Oh, sama colour dia. Jangan letak sama colour sini, tak nampak Boleh faham yang ni? Aset pertama sebelah mana? Aset pertama sebelah dia debit. Aset berkurang sebelah kredit. Awak jangan fikir lain. Tahu? Macam ada dua orang. Awak seorang Melayu, seorang Cina. Awak nak kuburkan. Awak kena fikir apa? Dua orang tu awak nak kuburkan. Awak kena fikir yang Melayu dulu tau, ataupun yang Cina dulu. Jangan awak fikir yang Cina. Itu namanya busybody Awak kena fikir yang Melayu dulu, yang cash je. Awak jangan fikir cash, lepas tu revenue, jangan. Awak fikir cash saja. Cash saja tau. Okey. Cash ialah apa? Cash ialah apa? Duit. Kalau duit, apa maksud cash? Tulis, jangan malas. Cash maksudnya apa? Cash ialah apa? Duit perniagaan ataupun tunai perniagaan. Boleh? Duit kita. Itu maksud cash. Boleh faham tak? So, duit apa? Duit kita bertambah ataupun duit kita berkurang. So, ini kalau duit bertambah, ia adalah apa? Cash bertambah. Yang ini konsep kubur tadi. Cina dengan India lah. Apa ni, Cina boleh India dulu, Melayu dengan India. Boleh India dulu, lain. So awak fikir ni cash adalah apa? Awak jangan fikir cash adalah revenue. Bukan. Cash adalah apa? Ada 5 ni. Cash adalah asset. Cash adalah apa? Asset. Yang ni awak jangan ubah juga. Fokus kepada otak awak ni. So cash bertambah, aset pun bertambah. Boleh? Kalau awak, yang ini cash dia, awak dapat duit. Awak dapat duit, tahu tak dapat duit? Tahu tak dapat duit? Tahu je awak dapat duit Awak buat duit, tahu je. Okey. Bila duit bertambah, apa kesan dia? What the effect? Dia bertambah masuk jalan ekonomi. Dia bertambah apa saja? Ekor apa dia bertambah? Ekor cash. Dengan ekor apa? Asset. So kalau cash bertambah, aset bertambah sebelah mana? Boleh? Aset bertambah sebelah mana? Sebelah kiri. Jangan kiri lagi. Aset bertambah sebelah mana? Sebab tu saya selalu ni kalau boleh ni awak punya rukun lah aset bertambah sebelah mana? Sebelah kiri. Boleh? Boleh tak? Jangan awak fikir ni. Kalau awak sedang untuk mengumpulkan orang India, lain lah cara dia. Ataupun mungkin ialah cara dia. Jangan fikir yang Melayu ni. Okay. So awak fikir saya lah. Yang ni awak fikir yang tu, kan awak fikir saya. Kalau duit bertambah, orang bayar hutang kat awak, apa kesan dia? Dah, lupa. Duit bertambah apa kesan dia pada akaun? Akaun apa? Akaun cash kan? Cash. Lagi satu akaun apa? Asset. Cash dengan asset tu sama lah. Faham tak? Awak tak boleh akaun cash. Cash tu elemen. Cash tu ada asset tu elemen. Asset tu ada yang awak nak cerita ni lah account. Account kita lah account apa? Account cash. So cash bertambah.
Ataupun aset bertambah sebelah mana? Aset bertambah sebelah mana? Sebelah debit. Okey. Contoh keluarkan duit untuk bayar sewa ataupun pay rent by cash. Nanti tu. So yang ini lah apa? Cash. So account cash, debit or credit. Keluarkan duit RM 700. Awak cuma yang pertama awak kena, yang kedua awak kena jawab kat mana nak panah dia. Yang ini cash dia sebelah mana? Awak buat. Awak bayar sewa awak bayar sewa, duit awak bertambah ke kurang ke? Apa masuk awak dalam duit? Sekejap. Senyum. Awak kena fokus dan jangan senyum. Tu. So yang soalan kedua tu cash tu betul. Dah betul lah awak. Awak company get computer RM 7,000. Komputer ni ialah apa? Office equipment. Boleh So office equipment, debit or credit? Cat. Awak dapat komputer lah. Awak fikir dulu aset awak bertambah ke apa? Awak buat cepat. Office awak dapat seluruh yang kena bayar. Seluruh macam awak ni Konvo. Awak nak pakai Konvo Awak kalau nak mandi, awak kena jalan macam apa? Macam nak pergi Konvo awak. Awak jangan nak kejar-kejar lagi. Jatuh. Slow motion. Atau slow motion lah. Bayar slow kan? Betul. Pandai. Awak belajar tak sia-sia pakai baju lawa awak Supplier gets RM 7,000 from business. Yang ini susah
Supplier ialah apa? Pembekal. Ataupun ni susah sangat. Takut saya nak tegangkan ya. Supplier adalah pembekal, ataupun dalam bahasa ialah apa? Bahasa akaun ni adalah creditor. Awak dah bayar kepada siapa? Yang ni maksud dia adalah awak bayar kepada supplier Tapi untuk awak awal ni, awak kena faham dia dapat duit. Okey, from business daripada awak lah. So creditors ni ialah, creditors ialah apa? Apa maksud creditors? Apa ni kena faham ni, warna merah saya buat hutang kita dengan pembekal. Yang ni sebab tu saya warna merah ni. Hutang kita dengan pembekal. Hutang kita dengan kreditor. Ia adalah apa? Ia adalah, kreditor adalah apa dia? Ni macam Tok Bomos. Kreditor adalah apa? Liability. Kreditor adalah liability. Boleh? So kreditor adakah ia debit atau kredit? Kredit. Hutang kita dengan pembekal semakin apa? Bila kita bayar. Jadi itu hint dia. Jadi siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Awak dah okey. Yang ini kita apa nama? Kita hutang kita dengan apa ni? Supplier dapat duit. Supplier dapat duit. Supplier. Saya supplier Saya supplier. Saya supplier. Awak bayar kan? So hutang awak dengan saya semakin aku. Buat. Kalau semakin hutang sebelah mana Sesuai Anak mana berkurang kat mana? Tengok liability tu. Naikkan. Tengok liability. Dekat buat liability berkurang kat mana? Mana aja? Ya salah. Awak dah tukar formula ni, siapa belanja awak ni? Liability tu. Itu macam Padam mana, Sir? Padam. Yang tengok liability tu. Berkurang kat mana tu? Buang kat belah kanan. Belah kredit. Salah. Liability Oh, berkurang dekat debit. Sir, nak padam mana, Sir? Nak padam. Guna tangan awak. Dua adik saya guna tangan dia gelakor betul kan? Itulah sebab ini dia dapat. Oh, padam ni. Oh, yang guna tangan adik saya gelakor lah. Dia gugup lagi. Ke sebelah mana? Janganlah. Satu je lah. Siapa suruh acok? Satu je. Jadi sebelah mana tu? Sebelah. Bulatkan yang antara debit kredit tu mana? Ada saya buat. So kreditor sebelah mana? Kreditor itu lagi tak. Ni awak kena faham.
So saya buat lagi Saya buat lagi business made sales RM. Ni baru first, ini baru kesan satu kita ada dua lagi kesan. So awak nak kena faham satu dulu, faham dia punya account dulu made sale RM 8,000. Dia buat jualan sale 8,000. Apa maksud sale ni? Untung. Sale adalah jualan perniagaan. Bertambah ataupun bertambah ataupun berkurang. Okey, saya akan buat sale dan awak buat debit. Dua-dua awak lah, bulatkan debit atau kredit. Awak just satu anak panah, satu bulatkan. Apa maksud sale? Jualan perniagaan kita semakin apa? Okey, kita dapat sale So, sale adalah kategori revenue. Siapa nak jawab? Okey, good. Awak jangan kerja salah Ini yang tahu dengan gunaan ini untuk formula. Buku formula mana? Awak kena ada buku formula. Ada buku formula awak. Agak ni saya cuba besar. Buku formula mana? Saya jumpa dari sebab besar ini. Ini awak tak panjang. Dia beli ni cuci ni. Kalau susah nak, awak hemat dah tahu punya okey. Ni betul. Ni paling susah Ini kalau ada berlaku jualan sale bertambah ataupun revenue. Awak tengok revenue tau. Ni. Jangan awak kata revenue bertambah debit. Kan? Revenue ni dia punya apa? This is the formula. Awak yang ubah formula ni. Kalau ubah sebuting apa awak ni. Faham? Ni revenue, ni liability. Ni bukan saya yang ni memang mana-mana buku awak buktikan memang ada benda ni. Ni rukun ni. Ada pun belajar masa tak faham benda ni. Kalau interview, saya rasa tak ada siapa yang ada yang baik pada saya benda ni. Ni saya bagi contoh lagi Boleh nak? You start business with equity, with a capital RM 5,000. So awak kena buat account apa ni? Account apa? Account apa maksud capital ni? Capital adalah apa? Capital adalah apa? Modal perniagaan. Modal perniagaan. Our capital is increase or decrease. Ni pun susah. Ni susah, sangat susah. Memang susah nak terangkan Awak jangan ni boleh. Ini cerita pasal kubur tadi lah. Awak jangan cerita duit tau ni. Boleh tak? Macam dia awak nak India dengan Melayu. Awak jangan cerita India. Jangan awak nak sibuk Melayu dengan awak jangan fokus India. So capital is capital. So capital kita akan apa contohnya Jadi capital is under
equity ni. Susah betul warna ni. Siapa yang perempuan nak cuba? Ada seluruh, ada seluruh. Kalau sana ni tepuk tak. Okay, good. Capital, account capital kat sini sebelah mana? Nanti awak akan tulis capital sebelah kredit. Capital account tu sebelah mana? Sebelah kredit. Okey. Capital sebelah mana? Sebelah kredit. So, saya baru kita ada nanti saya urus saya tu menjadi dua. Jadi saya buat satu dulu. Awak faham konsep apakah itu account? Apakah itu element? Account tu adalah dia punya subsidiary, dia punya kategori elemen. Elemen, ada berapa elemen? 5. Account banyak, bawah ada. Ini macam contoh ni lah, kenderaan. So ada apa kategori kenderaan? Kenderaan satu lah udara, darat, laut. So udara macam-macam kalau terbang helikopter. Darat adalah apa? Lori, kereta, lori yang lepas. Itulah account dia. Laut dia apa? Kapal, perahu. So kalau kita bincang tadi lah elements ada 5. Apa dia elemen account? Ada type of account? Satu apa? Asset. Bagus. 2. Jangan tengok jawapan. Yang ketiga, liability. Yang keempat, liability. Yang kelima, revenue. Good, very good. Ada jawapan tak? Tak kan? So, saya beri contoh lagi. Ni lepas ni kita rehat lah okey. Business ni business atau business lah bising business apa? Business ialah apa? U lah. Business board raw material. RM 7,000. So kita ada board raw material ni, ini nama dia account apa? Ini adalah nama dia account purchases. Purchaser ataupun belian, okey. Purchaser ataupun belian ni debit or credit, okey. Apa maksud raw material? Pandai awak. Purchaser belian kita bertambah atau berkurang. Belian. Tadi belian tu belian kita bertambah atau berkurang. Boleh tak? This is what we call transactions. Then you have to make sure, identify the purchases is come under which element. Purchases is categorized which element? Expenses. Expenses. Okay. So, salah tu liability. So, kalau kita punya tu adalah expenses, purchases adalah expenses. Liability kita berhutang, kita beli, expenses. Purchases adalah expenses. Nanti saya akan beri banyak contoh banyak contoh. Awak buat ni.
Purchases bertambah ke berkurang, debit ke kredit kalau purchases tu. Purchases under expenses tu kita tengok. Awak jangan letakkan debit cap. Expenses bertambah ke berkurang? Awak yang fikir, awak fikir kuku awak. Belanja awak semakin apa? Belanja awak kurang pula. Ini kurang. Awak beli, awak punya belanja semakin apa? Awak beli makan, awak beli belanja setiap bulan semakin bertambah. Faham? Belanja, awak fikir yang tadi yang berkurang ke, awak kurang kan? Awak fikir purchases saja. Expenses awak semakin expenses awak semakin bertambah. So kalau expenses, purchases di bawah apa? Dia bawa debit. Expenses lah. Debit. Debit lah, best debit. Awak pula kan dekat debit tu. Sebelah kanan apa tu? Kan sebelah kanan debit kan? Debit orang kredit. Oh. Sebelah kan. Okay. Betul. Boleh faham tak? Okey, kita rehat dulu. Awak updatekan nota. Nota tu update macam mana awak fahamkan. Fahamkan tau. Ini baru satu, and then the next. Lepas tu kalau awak faham ni, ya Allah senangnya lepas ni. Okey. Masa tu saja kita rehat dulu, dan then kita sambung nanti pukul apa? 10.40, 10.45 ke. Okey. Boleh. Mana pula begini?